Hello guys, welcome to my podcast seram iaitu Man Seram. Hari ini kita akan ada sahabat lama yang akan berkongsikan kisah seram yang berlaku pada diri dia. So guys, jangan lupa subscribe, like dan tekan loceng. Stay tuned. Okay guys, ini adalah Abang Mat. Okay, Assalamualaikum Abang Mat. Salam. Boleh perkenalkan diri dulu ke? Okey. Saya kalau boleh senang panggil Abang Mat lah. Saya asal daripada Melaka. Kahwin apa semua. So duduk dekat Kuantan ni lah. Jadi sepanjang saya duduk Kuantan ni tak ada masalah sampai dah saya dapat kerja shift malam. Untuk pengalaman dekat Kuantan ni lah. Boleh saya tahu shift malam tu kerja sebagai apa? Oh, saya kerja sebagai pembantu stesen minyak. Pembantu stesen minyak. Jadi kalau ikutkan situ ada 3 shift. So saya selalu mintanya waktu kerja malam sebab bagi saya kerja malam ni senang. Tapi tak sangka ada sebaliknya pula kisah tu. Macam yelah, kita ni susah nak percaya benda-benda macam tu. Tapi bila kadang-kadang kena kat diri kita ni, kita lebih kuat sikit. Macam orang panggil buat dah tahu lah. Buat dah tahu. Okay. So macam mana? Boleh ceritakan tak kisah seram yang waktu Abang Mat kerja dekat stesen minyak? Stesen minyak. Okay. Saya kerja di sebuah stesen minyak. Boleh sebut tempat? Boleh tak? Boleh. Okay. Saya bekerja di stesen minyak di Kota Sas. So Kota Sas ni bagi saya tempat dia, start saya duduk sini, saya tahu saya Kota Sas ni kawasan hutan. Memang tak ada pembangunan lagi apa semua kan. Jadi dia punya kat tempat tu mesti ada yang orang panggil tempat yang keras apa semua kan. Jadi bila buka je stesen pump tu, saya pun mula bertugas apa semua. So saya dapatlah seminggu tu duty malam. Okay, kawan-kawan pun ada lah yang cerita benda-benda sini semua. Tapi kita malas nak sebab kita nak kerja kan. Betul. Okay, so cerita pengalaman saya yang first kali, masa tu saya bosan malam dah tak nak buat apa kan. Saya buat live ada satu app ni, saya buat live malam. Saya borak-borak dengan orang-orang ni lah. So cerita ni dia ada efek pada saya. Dia macam orang cakap panggil macam seram jugalah. So dia cerita macam ni, saya borak dengan dia, lepas tu dia berkongsi pengalaman. Dia cakap ada satu kisah ni, benda ni dia cakap benda betul-betul berlaku dekat Gelang Patah. Gelang Patah. So ada satu brother ni pun kerja dekat pam minyak lah. So dia kerja kat pam minyak. Dia cakap dia pun shift dah duty pada waktu malam. Dia kerja, lepas tu dia dah mengantuk dalam pukul 1-2 pagi tu, tak ada orang datang nak pam minyak kan. So dia tertidur. Bila dia tertidur dia termimpi ada satu macam cakap bayangan putih datang kat dia. Bayangan putih. Dan bayangan putih tu cakap kat dia, baik kau bangun, dia cakap macam tu. So dia secara tiba-tiba dia macam terperanjat lah, macam benda tu dia sedar dari tidur. Bila dia sedar dari tidur, dia tengok dia masih lagi dekat pam minyak sebab dia waktu tu tengah bekerja kan. Betul. Jadi bila dia tengah duduk dalam seminit dua macam tu, dia tengok ada satu lori dekat belah sempang tu datang menuju ke pam minyak tu. Tapi datang dia tu dengan lampu tak buka. Jadi dia ingat mungkin macam ada orang nak tuang minyak. Jadi dia biarkan, makin lama lori tu makin laju, terus dihentam orang panggil pam minyak tu sekali dengan kedai-kedai. Hampir nak langgar dia, tapi dia sempat elak. Bila dia elak tu semua dia pun terkejut lah, cakap kenapa driver lori ni bawa sampai tak betul kan. Lepas tu bila dia bangun apa semua, dia pergi cek sebelum dia buat laporan polis apa semua. Dia bangun cek, dia tengok dalam lori tu tak ada pemandu.
tak ada pemandu. Tak ada pemandu. Uish, seram. Jadi orang yang cerita dengan saya tu, mula saya tak percaya. Tapi dia cakap ni memang kisah betul. Kalau dia cakap kalau datang gelap patah, cerita benda ni, dan orang akan tahu. Jadi dia efek lah pada diri kita ni. Kita ni macam, yelah kita di malam. Kita pun sebelum nak orang panggil mengantuk tu, perhati-perhati juga kan. Jadi bagi saya benda tu sangat seram lah. Sebab yelah dalam keadaan kita ditunggu orang dapat minyak, lori datang, lepas tu dah langgar tak ada orang. Lepas tu report polis pun tak ada orang juga kan. So tu antara pengalaman yang pertama lah. So nak jadikan orang panggil kesinambungan, lepas tu kita dah mula rasa macam ada something. Mula orang panggil dia datang vibe seram tu. Dia datang vibe seram. So saya pun duty lepas tu apa semua. Ada satu hari tu saya tengah kerja. Kan yang bahagian atas tu kan selalu susu makanan, beg makanan. So mula tengah dalam pukul 2 pagi, beg tu jatuh. Beg tu jatuh bawah. So kita pun macam tak apa lah. Kita macam masa tu tak, kiranya beg tu dia duduk dekat betul-betul ujung ke ataupun dia belah dalam lagi? Dia belah dalam. Memang semua belah dalam. Memang semua dia anjur belah dalam lagi lah. So jatuh saya pun macam malas fikir. Saya angkat, saya letak balik. So bila dia letak, kita on the way nak ke kaunter tu, dia jatuh lagi. Tapi kali ni jatuh 2 pula. 2 jatuh. Kalau saya dah fikir macam ni aircon ke apa semua, sebab angin aircon pun masa tu pun kuat. So kita pun letak balik, tutup aircon, so duduk balik kaunter. Lepas selang dalam 5 minit tu, dia jatuh balik. Tapi kali ni jatuh macam 2-3. Saya dah rasa macam tak boleh lah ni. Kini dalam beg tu ada apa-apa ke? Macam air ke atau apa-apa ke? Tak ada benda berat pun. Benda ringan je. Kalau kita letak pun macam benda tu takkan mengalir. Dan dia ke dalam, bukan keluar. Betul. Jadi disebabkan tu, saya rasa memang dahsyat lah. Memang tempat-tempat macam ni ada benda nak kacau lah. So tu mulai pengalaman saya yang kedua lah. Okay guys, kisah pertama sudah habis. So kita akan pergi ke kisah kedua. Tapi sebelum kita pergi ke kisah kedua, saya rasa vibe kisah pertama tu, vibe seram dia memang sangat saya macam kata apa, menakutkan lah bagi saya. Kalau benda tu terjadi pada saya sekalipun, kemungkinan saya sendiri akan lari ataupun pesen. Betul. Itu belum lagi tunjuk muka lah. Ya betul. Sekiranya kalau dia tunjuk muka tu, silap saya dah tahu-tahu esok pekerja datang tengok saya masih tertidur ni. Okey bang, so ada lagi tak kisah-kisah seram yang berlaku pada abang? Tak kisahlah kat mana-mana saja. Okey, kisah ni bagi saya dia tak seram, tapi bagi saya mistik. Sebab kita boleh kaitkan benda-benda ni orang panggil alam-alam lain. Okey, ni kisah ni berlaku, dan ni kisah benar. Kisah ni berlaku dekat Melaka, kampung saya. Dan kampung saya tu nama dia Pegalan Bijak. Boleh tanya orang-orang kat situ, saya tak ada masalah. Cuma saya tak nak mention nama. Cumanya ni cerita kisah nenek tua. Nenek tua yang orang panggil dia hilang entah ke mana. Maksudnya dia lari ke atau macam mana? Dia macam ni. Asalnya dekat kampung tu dia ada laki bini. Dia memang masa saya baru mula-mula pindah situ, dia memang orang panggil sweet couple lah orang panggil kan. Orang tua kan. Jadi memang kalau kita tiap-tiap petang atau pagi, kita akan nampak dia laki bini naik motor pergi bersih-bersih kampung apa semua. Jadi nak jadikan satu hari tu, cakap kalau mungkin dah 5-6 tahun kita tengok dia kan. So satu hari tu kecoh tau. Orang cakap ramai-ramai masa tu nak pergi satu tempat. Masa saya pindah mula tu, dah belakang rumah saya tu semua hutan lagi. Orang cakap apa, paya bakau punya tempat kan. Jadi pada sekali tu orang kampung ni ramai-ramai pergi kat rumah pakcik ni tadi. Sebab pakcik tu cakap bini dia hilang. Nenek tu lah, nenek tu hilang. Sebab apa? Pernah sekali dulu
dia lari. Orang cakap nenek ni macam janyok pun betul lah ya, sebab dia lari keluar pada rumah. Orang jumpa dia kadang-kadang kat tepi jalan. Dia cakap dia nak jumpa seseorang, dia cakap macam tu. So sampailah satu hari tu betul-betul dia hilang betul. Memang kita tak jumpa daripada pagi sampai malam. Saya cari dah tak jumpa. Jadinya sampai satu tahap tu orang cuba nak cari dalam hutan pula. Sebab ulas suami dia cakap dia masuk ke hutan. Dia masuk ke hutan. Masuklah cari 2-3 hari, masuk dah seminggu semua, memang tak jumpa orang tua tu. Jadi dia menjadi sebahagian cerita mistik lah dekat kampung Perah Minyak tu. Sebab nak ikutkan sampai sekarang ni pun masih lagi orang cakap, bila kita ada setengah orang cakap kadang-kadang bila malam dia orang lalu, sebab kampung tu ada satu macam orang panggil lalu tembus, orang cakap lalu shortcut ke tempat kan. So kadang-kadang ada orang cakap orang ternampak nenek tua tu. Masih sampai sekarang orang ternampak nenek tua tu. Tapi saya ni tak nampak lah. Cuma tapi yang saya boleh ingat, memang saya boleh kenal orang tua tu. Sebab memang selalu sebelum ni kita tengok dia kan. Ya, sebab memang satu kampung kan. Dan kisah tu sampai sekarang masih lagi menjadi tanya. Sebab kalau siapa-siapa tanya pun, kalau ada orang lah cuba nak ungkit, kadang-kadang ada orang nampak nenek tua tu, sebab dia tak kenal, dia nampak tapi dia tak tahu siapa. Bagi dia mungkin biasalah. Janganlah ada orang yang pernah jumpa, faham lah. Kadang-kadang macam ada satu tempat seekor tu orang panggil macam sunyi malam, macam kita orang dah biasa pukul 12 malam balik apa semua. Memang kadang daripada jauh satu orang tu ada seorang kita ada nampak macam kelibat tengah tunggu. Memang dia memang nampak dekat tepi jalan atau tengah jalan macam jalan kampung, jalan tinggi semak apa semua tu kan. Memang dia akan macam nampak kat situ. So sampai sekarang lah masih ada lagi. Dia hilang dekat dalam hutan tu. Boleh saya tanya dia kalau selalunya kan, yang saya dengar selalunya, kalau ada orang hilang kat dalam hutan, dia selalunya dia akan kena culik dengan bunyian atau apa-apa macam tu. Mungkin sebab dia memang masa tu polis forensik semua dah turun cari. Memang tak jumpa. Sampai lelaki dia pun yalah, sampai menunggu-nunggu pun dah meninggal juga kan. Dua-dua dah tua. Cuma dia macam ayah ataunya nenek ni kan, dia punya anak-anak dia yang itu saya pernah kenal sekejap dengan cucu dia tu. Biasa saya pernah kenal cucu dia. Tapi cucu dia cuma dia pernah cakap dah, nenek memang pernah keluar daripada rumah tak balik. Itu je, cuma hilang ke apa ke, kita tak tahu tu Allah. So itu saja untuk video kali ni. Yang mana yang nak share cerita seram atau kisah-kisah seram yang berlaku pada korang, boleh type dekat komen. So see you when I see you. Assalamualaikum, bye bye. Salam.